Jom hari ni saya nak tunjuk macam mana saya apply foam roller dekat saya punya hip flexor. Bagus untuk orang yang ada masalah sakit lutut. Biasanya orang ada masalah sakit lutut, hip flexor ni dia lemah. Tengok saya tekan saya punya body ke bawah, tahan dalam 30 saat, dan bila dah selesa rollkan roller tu depan ke belakang, sama juga 30 saat minimum. Okay, selepas tu ambil posisi ni, duduk melutut, tolak lutut ke atas. Cuba tolak slow-slow ke atas, and kalau selesa pusingkan ke luar, sebab kita nak latih hip flexor tu biar dia boleh bergerak. Ulang dalam beberapa reps, dan bila dah selesa tolak lutut ke depan dan bangun, terus hip hinge dalam beberapa reps. Kalau dah confident, cuba lompat macam ni. Ingat, semua fasa ni penting ya, bukan terus lompat macam ni.